Ada anak yang baru habis SPM, nak sambung form 6 atau matrikulasi? Laptop ni je dah cukup. Untuk parents yang anak baru je lepas SPM dan nak sambung form 6 atau matrikulasi, laptop tak perlu mahal pun. Yang penting cukup untuk buat kerja khusus. Laptop ni pun sesuai sangat untuk buat assignment, research, Word, PowerPoint, online class dan presentation. Menggunakan prosesor i7 8 Gen, jadi kerja harian berjalan lancar tanpa lag. Dengan 8GB RAM, cukup untuk buat multitasking asas. Dan 256GB SSD, buatkan laptop ni laju bila buka sistem dan file. Paling penting apa? Tahu tak harga dia RM690 je. Jimat untuk parents, function untuk anak. Kalau awak nak laptop yang praktikal, bajet dan sesuai untuk sambung belajar, PM kami sekarang.